sebab bila kita ambil ayat Al-Quran 57, bila kita campur dua, dia duduk tengah-tengah. 57 campur 57 dapat 114 kan. Okey. Agak betul surat 114. 114 surah. Ha, duduk tengah-tengah Al-Hadid tu. Al-Hadid nombor berapa? Nombor 57. Cuba campur. Ha. Tak dapat 114. 14114 campur balik dia akan dapat atom karbon. Karbon lah master. 114 Ha, campur dah jadi 6. 6 adalah karbon, atom karbon. 114 1 cuma 1 2 2 cuma 4 6. 6 adalah 6 adalah atom karbon. atom karbon. Ha, 57 atom si. Asyik orang kena buat kuliah Jadi di kan sini. dia turun ayat Al-Hadid ayat 25. Ayat 25 tu kan kod atom apa nama apa ni, kod atom magnesium manganese 26. Kuat. kod Kod. kod atom 26 baru kod atom besi. 57 tu pecahan daripada 26 tu nak jadi 4 unsur. 4 unsur tadi tu atom 57 atom Nitrogen, macam-macam. dia akan jadi nitrogen, dia akan jadi macam-macam. Dia turun lagi 4 tau. Keseluruhan ni atom ni 26 pecah lagi. Ada 57, ada 56, 59. Dia punya dia paling kecil kali dia bagi kuat. ha, Paling kecil ni. paling kiri